Pilih emas pre-love atau emas baru? Jawapan jujurnya, dari sudut keuntungan, emas pre-love memang nampak lebih menarik. Sebab emas pre-love tak ada kos upah. Yang kita bayar hanyalah harga emas semata-mata. Dan untuk makluman anda, emas ni sebenarnya yang kita pusing-pusing, dia adalah emas yang sama je. Dicairkan, lepas tu dibentuk semula. Jadi tak mustahil lah sebenarnya emas yang kita pegang hari ni pernah menjadi satu alat perhiasan beratus atau beribu tahun yang lalu. Nilai emas tetap sama. Yang beza cuma bentuk dan harga. Jadi betul, kalau kita dapat emas pre-love yang baik, keuntungan yang kita dapat lebih cepat berbanding emas baru. Tapi pasaran emas pre-love ni kecil dan berisiko. Risiko yang macam mana? Kita tak tahu siapa penjual sebenar. Kita tak tahu latar belakang emas tu. Dan kita kena sedar, emas ni adalah aset yang paling mudah disalahgunakan untuk jenayah dan cuci duit. Satu lagi isu besarnya, stok emas pre-love ni tak konsisten. Hari ni harga emas cantik, tapi tiba-tiba tak ada stok pula. Sedangkan untuk tujuan simpanan jangka masa panjang, kita perlukan emas yang boleh dibeli secara berterusan dan konsisten. Sebab tu, bila nak pilih emas untuk tujuan simpanan, kena tengok beberapa kriteria. Kata guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, antara kriteria yang kita perlu ambil kira, harga per gram yang murah, perbezaan harga jual dan beli yang nipis, stok yang tak ada had, cawangan jual beli yang banyak, juga syarikat jual beli yang tak cerewet. Emas yang baik bukan sekadar untung semasa beli je, tapi mudah dan selamat untuk dijual semula. Kesimpulannya, emas pre-love boleh bagi untung yang cepat, tapi bukan untuk semua orang. Untuk simpanan yang tenang dan konsisten, pilihlah emas yang mudah dibeli, mudah ditambah dan mudah dijual. Semoga bermanfaat. Emas, pasport kekayaan kita semua.